Okey, kali ni nak share macam mana cara nak lipat bouncer. Kalau macam bouncer saya ni yang paling rendah lah sebab baby yang paling kecil duduk kan. Ni kat sini sebenarnya dia punya kunci tau. Kena tekan, mula sekali tekan yang sebelah sini. Yang saya gerak-gerakkan jari saya ni. Okey, tekan sini supaya besi tu pergi ke belakang. Dia punya main point dia, kunci tu sebenarnya yang warna merah ni . Yang warna merah ni kena tolak dia ke atas sikit. Supaya besi tu kita boleh terus tolak pergi yang sebelah sini. Okey. So, bouncer ni dah terlipat. Senang je sebenarnya. Ni sebab gerak perlahan kan? So macam ni lah. Jadinya dah boleh bawa travel. Boleh masuk kereta apa semua. Biasanya toys hanging ni saya tak bawa lah kalau pergi travel. Okey, kalau kita nak buka balik, just buka. Dia akan auto terlekat dekat mana-mana ketinggian lah. Kalau kita nak rendah ke, nak tinggi ke, kita kena adjust balik lah.